It's finally happening guys. Bukan untuk jual hantar ke Modernize mula. Hello guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Guys, sekarang ni sudah terjadi kan. It's happening. Apa yang terjadi sekarang ni, aku punya motosikal ni dah start buat masalah geng. Dia punya bunyi dia, aku tak tahu bunyi dia datang dari mana. Korang dengar dia punya video ni. Goreng. So, disebabkan video tu aku ada share dekat dalam WhatsApp group Modernize. Jadi bila aku share yang ni punya dekat dalam WhatsApp group Modernize, hari ni itu baru aku share semalam tau. Aku share semalam. Hari ni pihak Modernize daripada service center ada contact. Dia kata dia nak datang dekat tempat aku untuk collect motor ni. Dia nak check lah apa benda masalah daripada motor ni. Lebih kurang dalam 3-4 minit lagi lepas ni dia sampai, dia collect motor ni. So inilah dia motor yang aku cakap ni. Aduh gengs, finally happening. Aku punya motor ni baru je 2000 lebih dia punya mileage guys. Baru 2000 lebih tapi dah start buat problem guys. Dia punya bunyi apa tu tak tahu. So sebabkan ada bunyi je ni, kita bawa pelan-pelan je lah kan. Tengoklah, aku tunjuk pada korang. Bukan aku tipu tau. Mileage dia rendah lagi. Bukan aku seorang je, tapi aku tengok dekat dalam group WhatsApp Modernize tu, beberapa orang lagi pun masalah yang sama macam aku punya. Tapi diorang pun tak sampai lagi 1000 km. Baru 700 ke 600 km pun dah ada start bunyi macam tu. So guys, macam ni. Aku punya mileage baru 2772. Aku try start lah. Kalau dapat dengar bunyi tu, bagus lah. Pasang telinga baik-baik. Bunyi dia macam bunyi conroad. Bunyi je lah, bunyi macam bunyi conroad. Tapi bunyi apa tu tak pasti. Tapi aku dengar macam bukan bunyi dekat kawasan sini. Mungkin bunyinya dekat bahagian tengah tu, ataupun bahagian top set. Dengar tak? Dia bunyi macam tok 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 tok. Ini motor standard guys. Motor standard. Kalau tarik clutch pun sama, dia still akan berbunyi. Dengar tak? Ni tarik clutch ni. Bunyi dia macam dekat head. Bunyi dia macam dekat daripada top set. Tok 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 tok. Mungkin bunyi conroad apa bunyi dia punya bearing dekat piston tu. Bunyi bearing apa tu apa ni? Balak piston tu. So inilah mengecewakan sikit lah. Mileage pun rendah lagi tapi dah berbunyi macam ni. Pada service center Modernize kata jangan bawa motor ni. Sekarang ni nak cuba elakkan daripada ni punya melarut ke apa benda, melarat lah ke apa-apa enjin yang bahagian-bahagian yang tak nak. Jadi motor ni dia akan datang collect dekat sini lah, dekat kawasan tempat aku kerja. So jom kita tengok, mungkin dia orang dah sampai dah. So guys, van daripada Modernize sudah sampai. Bagi sekali dengan kunci dua-dua set Dia memang beli dapat dua je ni. Dia bawa ke Subang Perdana sana. Okey. Biasa kalau ada isu macam ni, biasa kalau ada isu macam gini kan, dia orang berapa lama ni ambil? Cuba Ada bunyi tak? Kan?
Dia masa lepas throttle kan, dia akan bunyi macam tak 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 tak. So bagi dia orang check lah. So suggestion daripada pihak center tadi tu, dia kata jangan bawa bagi motor ni lah, bagi dia orang hantar ke service center untuk checkkan dulu, dapatkan dulu dia punya masalah-masalah ni lah. Nak tahu dia punya ni, nak diagnose dulu apa benda masalah daripada motor ni. It's finally happening guys. It's finally happening. Bukan untuk jual Ini nak hantar ke Modernize mula. Nak check dulu apa benda masalah dia. Katanya mungkin timing chain. So hopefully benda-benda yang kecil je lah. Tapi bunyi dia tu boleh tahan juga. Tak 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 tak. Macam tu lah. So guys, moral of the story here, Modernize dia sebagai penjual, dia tak lepas tangan lah. Ada apa-apa isu customer dengan motor buatan daripada Modernize, nampaknya Modernize tak lepas tangan. So, diorang memang betul-betul ambil serius pasal pengguna-pengguna motor yang paling latest ni, ZGT. So, tabik spring pada Modernize. Sekejap. Tabik spring. Tangan sebelah kiri tengah pegang helmet ni. Lepas ni nak kena balik pakai, apa nama ni? Lepas ni nak kena balik pakai Grab pula. Tahu tak? Tadi Modernize Service Center kata apa kat aku? Dia kata pakailah Grab dulu, nanti ambil dia punya receipt tu ke apa ke, nanti boleh cuba tu lah untuk claim dengan pihak Modernize sana. Itu yang best tu. Satu lagi, motor ni nak hantar dekat Service Center tu, dia kata paling cepat petang ni, tak pun hari esok. So sekejap je, dalam masa 2 hari je.